Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Putri Ana Christina Betty Sohi dari kelas 1 di Prima Perekonomian. Hari ini saya nak buat satu resesi buku yang bagi saya memang sangat menarik dan penuh misteri. Buku ni saya tak pernah jemu baca. Tajuknya ialah Garam, karya Yuri Mehta, diterbitkan oleh Buku Fiksi Sedia Berhad. Buku ini ada lebih kurang 284 halaman. Tapi percayalah, bila dah mula baca tu kan, memang susah nak berhenti. Cerita ni bermula dengan satu kejadian ngeri. Seorang pemain piano di Surabaya ditemui mati, terduduk di depan pianonya dengan bibir yang dijahit, biji mata dicongkir dan organ tubuh dikeluarkan secara paksa. Menakutkan kan? Tapi inilah pembuka cerita yang buat saya terus mendekat dengan buku ni. Dari satu kes pembunuhan ke satu kes pembunuhan yang lain. Semuanya dilakukan oleh pembunuh misteri yang ada satu ciri pelik. Dia selalu guna garam dalam setiap pembunuhan. Bagi dia, garam tu macam simbol penyucian dosa. Dan setiap mangsanya pula ialah orang-orang yang berjaya dan terkenal. Mula-mula saya pun bertanya, kenapa tajuknya garam? Tapi bila baca, saya barulah faham yang garam ni bukan sekadar bahan di dapur. Dalam buku ni, saya belajar banyak benda tentang falsafah garam. Contohnya, gaji pertama manusia pada zaman dulu dibayar dengan garam. Sebab tu wujudnya perkataan salary daripada perkataan sok. Selain tu, garam juga digunakan dalam pengawetan mayat atau mumia. So, garam dalam cerita ni bukan sekadar bahan fizikal, tapi simbol kepada pengawetan dosa dan kenangan yang tak pernah mati. Kalau kita tengok pada pembunuh dalam cerita ni, dia bukan sekadar kejam, tapi sebenarnya ada sebab kes di sebalik setiap tindakannya. Dulu dia pernah melalui masa kecil yang sangat gelap dan menyakitkan. Hidupnya sepenuhnya dikawal oleh ibunya sendiri, seorang wanita yang tegas tapi juga ada masalah mental. Setiap kali anak-anaknya bersilap, ibunya akan hukum dengan cara bagi makan sepiring garam. Kononnya untuk mencuci dosa. Bayangkan, trauma tu dari kecil sampai dewasa. Akibatnya, dua beradik dalam cerita ni, Rahadian dan Matahari, membesar dengan jiwa yang tertekan dan penuh dendam. Dari situlah lahirnya pembunuh patung garam yang meniru ibunya sebagai bentuk balas dendam. Isu utama dalam novel ni sebenarnya kan sangat mendalam. Kalau korang nak tahu, ia tentang asuhan ibu bapa dan bagaimana cara didikan boleh membentuk atau merosakkan personaliti anak-anak. Kadang-kadang ibu bapa fikir mereka buat yang terbaik. Tapi kalau keterlaluan boleh menyebabkan kecederaan emosi yang tak sembuh seumur hidup. Buku ini juga tunjukkan betapa pentingnya kasih sayang dan komunikasi dalam keluarga. Bila anak tak dapat kasih sayang cukup, mereka boleh hilang arah dan akhirnya buat perkara yang di luar jangkaan. Korang kena tahu tu, kasih sayang yang Fadil ni sangat penting sebenarnya. Selain kisah misteri dan pembunuhan buku garam ni, juga ada unsur cinta dan kelembagaan yang menyentuh hati saya. Ada konflik dalam hubungan cinta yang perlu diselesaikan dan semua tu menjadikan jalan cerita yang seimbang antara seram, sedih dan romantik. Jadi, itu saja resesi buku garam. Buku ni betul-betul beri saya banyak pengajaran tentang trauma, kasih sayang dan erti keinsafan. Kalau korang belum baca, cubalah. Memang tak rugi. Terima kasih sebab menonton. Dan jangan lupa, kadang-kadang sesuatu yang nampak kecil macam garam tu sebenarnya boleh menyimpan rasa dan kisah yang sangat mendalam. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih.